paling aneh tentang kucing seluruh dunia. Kalau korang nak tahu, setengah negara mempunyai mitos yang sangat aneh tentang kucing. Contohnya di Romania, terdapat satu tradisi unik yang melibatkan perkahwinan antara dua ekor kucing, di mana ia dipercayai dapat membawa tuah dan memastikan hasil tuaian pada tahun itu baik. Thank you everybody for being here on this beautiful day. Dalam mitos Itali pula, jika seekor kucing bersin, ia dianggap sebagai tanda membawa tuah. Kepercayaan ini mengatakan kalau kucing bersin, ia akan membawa kemakmuran dan perkara-perkara positif ke dalam rumah korang. Ataupun sebab rumah korang berhabuk lah tu. Maaf, di Jepun terdapat kepercayaan bahawa jika seekor kucing membasuh mukanya, itu tanda ada tetamu yang akan datang tidak lama lagi ke rumah korang. Semakin kerap ia membasuh muka, semakin cepat tetamu tersebut akan tiba. Di Rusia pula, jika korang nampak seekor kucing melintas jalan, tidak semestinya membawa nasib buruk, kecuali jika ia melintas dari kanan ke kiri. Kalau macam tu, korang dinasihatkan mengambil laluan lain untuk mengelakkan malapetaka. Malah di Malaysia pun, ada setengah mitos yang mengatakan jika korang ternampak seekor kucing yang berwarna hitam sepenuhnya, kucing itu dipercayai merupakan jelmaan makhluk halus. Dan kalau korang ada oyen, lepas tu tiba-tiba nampak ada barang pecah dekat rumah korang, kemudian si oyen buat-buat bukan tak bersalah, percayalah, itu memang kerja dia, bukan mitos. Itu benda yang nyata. Sudah